rancang. Dan diorang lakukannya dengan sengaja melanggar amaran yang jelas. Diorang bunuh unta tu. Satu tindakan yang memeterai nasib mereka untuk selama-lamanya. Diorang mungkin ingat dengan bunuh unta tu masalah dah selesai. Tapi sebenarnya, itulah permulaan kepada pengakhiran mereka. Tak lama lepas tu, Nabi Soleh datang dengan satu lagi mesej daripada Tuhan. Kali ini bukan lagi ujian, tapi amaran terakhir. Cuba bayangkan dengar kata-kata ni. Nikmatilah hidup kamu semua di rumah selama 3 hari. Janji ini bukan satu penipuan. 3 hari. Bukan untuk bertaubat, pintu tu dah tertutup. Ia adalah kiraan detik terakhir sebelum azab yang dijanjikan tiba. Kiraan detik pun bermula. Hari pertama, hari kedua. Mungkin masa tu diorang masih lagi mengejek, berpesta merayakan kemenangan diorang. Tapi masuk je hari ketiga, suasana mesti dah berubah. Janji Tuhan bukan benda yang boleh dibuat main. Inilah akibat sebenar perbuatan